Ustaz maklumkan pada minggu lepas kita punya QC online ni tidaklah lama sebab Ustaz tahulah kita punya capacity fokus malam ataupun online ni tidaklah begitu baik Tapi Ustaz harap paling kurang semua orang boleh bawa balik sesuatu lah untuk diamalkan dalam sepanjang cuti ini insya-Allah. Jadi Ustaz rasalah memandangkan kita ni online, jadi Ustaz cuba nak menyusun kita sepanjang online ni siri-siri secara lebih baik lah, iaitu siri-siri 10 sahabat yang dijamin syurga lah. Mungkin kita dah pernah bincang sebenarnya berkali-kali tapi mungkin kali ini kita lebih fokus lah untuk kita dapat ibrah yang lebih praktikal dan ringkas, short tapi sweet lah untuk kita sama-sama faham Jadi insya-Allah seperti biasa bila mana kita nak menceritakan tentang para sahabat Nabi SAW, adalah dalil-dalil yang mengajak kita untuk memang dituntut oleh Allah, diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk lihat, untuk melihat setiap yang berlaku dalam jiwa para sahabat Nabi SAW. Sebab apa? Sebab ada barakahnya. Mengikut contoh jejak para sahabat ni bukan sekadar biasa-biasa, tapi ada barakahnya. Jadi boleh tak Ustaz nak minta lah siapa-siapa seorang bacakan ayatnya, ayat yang pada ayat surah At-Taubah ayat 100. Siapa seorang minta bacakan ayatnya dan seorang lagi baca terjemahannya. Siapa boleh baca ayat dia? InsyaAllah. Siapa boleh tolong bacakan ayatnya? Ada siapa-siapa boleh tolong bacakan ayat yang ke-100 daripada surah At-Taubah? Boleh? Siapa-siapa minta tolong? Boleh Ustaz. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Okey, jazakallah Aziz. Boleh yang lain tolong bacakan terjemahan dia? Umar ke, Muaz ke, Zakwan ke, Afnan? Tolong bacakan terjemahan. Siapa-siapa? Dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan dari orang-orang Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka dengan kebaikan, iman dan taat, Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan dia. Serta ia menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Baik, jazakallah khair. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mention dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100 ini tentang kemuliaan yang disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang terdahulu. Siapa orang terdahulu tu? The first generation lah, iaitu di kalangan Muhajirin dan Ansar. Mereka ni Allah Ta'ala angkat darjat dia luar biasa sekali. Sampai sekarang pun kita masih boleh melihat, mendengar dan memerhatikan kisah-kisah yang Allah jaga untuk panduan dan juga kefahaman kita semua. Cuma yang menariknya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan sekadar mengangkat as-sabiqul awwalun di kalangan Muhajirin dan Ansar, tapi Allah juga sebut wallazina taba'uhum biihsan. Siapa-siapa yang menurut jejak langkah dia. Nak katanya apa dia? Nak katanya sampai sekarang pun setiap daripada umat ini ada peluang untuk ikut jejak langkah yang sama dan juga mendapat kelebihan-kelebihan yang sama yang Allah Ta'ala berikan kepada golongan-golongan para sahabat. Sebab itulah hari ini semua orang kena tanya diri masing-masing. Kalau boleh Zakwan, Afnan, Haziq, Umar, nama ni sama semua. Yang tu Umar Muaz, Umar Haziq Hakimi. Okey, Muaz, Umar, kita semua kena tahu lah. Kat mana kelebihan kita? Kat mana kita punya power kita? Kat mana kita punya kekurangan kita? Supaya apa? Supaya kita kena relate dengan salah seorang sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi ni ada ramai. Dan setiap sahabat ini ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Dan
semua itu tidaklah menghalang dia untuk diangkat darjat dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau boleh lah kan, semua orang cuti-cuti ni cubalah baca kisah sahabat, cari yang mana yang relate dengan kita, ataupun awak tanyalah dengan Gemini ke, dengan AI yang ada ke, awak senaraikan apa kelebihan-kelebihan awak dan cuba awak tanya AI sahabat manakah yang persis dengan diri awak. Yang akhirnya kita harapkan kita boleh follow step-step sahabat itu, akhirnya kita mendapatlah kan kelebihan yang sama. Dan of course lah kelebihan yang paling tinggi apa yang kita nak, wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Dan itulah zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang paling besar. Jadi pada malam ini Ustaz nak sama-sama share sikit sebanyak lah kan, tentang kisah seorang kisah sahabat Nabi SAW yang kita panggil sebagai sang syahid yang masih berjalan di bumi. Tak lain tak bukan, sahabat ini bernama Talhah bin Ubaidillah. Okay, so malam ini kita nak tengok kualiti ataupun apa refleksi yang directly yang kita boleh ambil daripada kisah Talhah bin Ubaidillah. Okay, so Talhah ni di antara 10 yang dijamin syurga, dan memang kisahnya bagi Ustaz lah kan, banyak sangat lah kan pengajaran yang kita Gen Z ni, ada kita Gen Z Zillennial. Ustaz ni adalah gabungan millennial dengan Gen Z, jadi Zillennial. Okay, so banyaklah benda yang kita boleh ambil pengajaran daripada kisah Talhah ini. So the first thing, apa yang kita nak tengok pada jiwa Talhah ni. Talhah bin Ubaidillah ni kawan-kawan, kalau kita tak tahu, dia ni seorang jutawan muda. Dia adalah di kalangan keluarga elit yang dipanggil sebagai Bani atau Banu Taim, yang mana dia ni sekeluarga, seketurunan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dan kalau nak tahu dia, umur 18 tahun Syekh, Aziz semua 18 tahun dah jadi jutawan muda. So orang tahu, orang memang kenal Talhah ni dengan sebagai antara pemuda elit yang ada di Mekah ketika itu. Dan menariknya, dia jugalah orang yang ke-8 yang memeluk Islam hasil tangan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Dan katanya kayanya dia ni, sampaikan dia ni ada satu cincin khas, cincin emas yang ada batu delima yang indahan. Dan dia juga dikenali sebagai pedagang kain yang sangat berjaya dan dihormati di Mekah. So bayangkan ikhwah semua, Haziq semua, bagaimanakah seseorang umur 18 tahun dah menjadi jutawan muda. Okay, awak semua 18 tahun kan? Okay, ada orang baru nak belajar diving kan, ada orang kerja kedai makan, ada orang kerja dengan tuition kan. So kita ni nak banding dengan sahabat tu jauh lah kan, jauh lah. Tapi tak apalah kan, kita mengambil inspirasi daripada sahabat. Cumanya kisah ini bukan kita nak fokus pada kekayaan dia tu kan. Bagaimana beliau ini begitu hebat, elit, malah dikatakan fizikal dia pun tinggi, tegak, rambut lebat kan, dan sentiasa memakai wangian yang mahal lah. Kita wangian apa? Kadang-kadang pakai malaikat subuh, malaikat zuhur, malaikat asar, ataupun pergi dekat masjid CFS tu, ambil je mana-mana minyak atar yang ada. Kita tak ada apa spesifik minyak atar khas yang mahal-mahal lah. Tetapi itulah yang Allah Ta'ala berikan kepada Talhah. Dan unik dan cantiknya penyusunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah memang sengajalah menceritakan sosok pemuda yang elit yang akhirnya meninggalkan everything yang dia ada untuk Islam. Kita akan tengok lepas ni, walaupun dia ada everything yang dia semua yang dia ada, harta, elit, pangkat, darjat, semua ada, tetapi dia tidak pernah rasa takut, rasa segan, rasa rugi untuk meninggalkan everything selepas dia memeluk Islam. Hari ni kita kan, orang-orang muda minta maaf kan, kita ni kadang-kadang terikut-ikut kan dengan budaya, hustle culture kan. Orang pakai SVG, kita pun nak pakai SVG. Itu ada nak pakai SVG ada tak?
SBG jual bantal pun beratus-ratus. Ya Allah, Syekh. Ada lah kan orang beli benda tu. Ana pun tak pastilah di kalangan ahli QC UAE ni ada tak yang penggemar kepada jenama-jenama local brand yang melampau-lampau harga ni kan. SVG, apa lagi? Kyrex, apa lagi? Jenama-jenama yang kita tahu boleh komen jenama-jenama yang kita tahu Tapi dulu masa dekat QC ada dekat tempat lain adalah seorang brothers QC ni yang memang dia suka kepada barang-barang SGV ni kan. SGV ke SVG SGV ke SVG. Betul kan Ustaz? SVG tak? SVG adalah yang sanggup pakai bermahal-mahal Tapi kita macam mana Muaz macam mana? Haziq macam mana? Adakah kita ni orang yang macam tu? Ataupun sebaliknya kalau tidak ada, paling kurang lah kan, bila kita hidup dengan jangan adalah perasaan untuk mengejar benda-benda yang macam tu kan. Tapi kalau ada tak apalah, mungkin ada orang rezeki dia lebih kan. Tapi paling kurang tidaklah melalaikan dia untuk mencari kebenaran yang sebenar. So nak dijadikan cerita bila mana dia ni selalu menggolak-alik ke Syam untuk berdagang. Ni kan saudagar kain kan. Dia nak dijadikan cerita, dia terjumpalah seorang rahib kan, seorang orang kata alim Nasrani lah kan, alim Kristian di Syam yang memang kita tahulah kan, ahli kitab di kalangan Nasrani, di kalangan Yahudi ni, mereka semua tahu tentang kehadiran Nabi di akhir zaman. Okey, jadi bila mana dia ke Syam itu, dia terjumpa dengan seorang pendeta Kristian. Pendeta dia tanya pada Talha, kamu dah dengar ke? Ada tak muncul seorang Nabi bernama Ahmad di tempat kamu? Jadi benda tu jadi satu benda yang rare bagi Talha kan. Apa benda ni kan? Kenapa rahib ni cerita pasal ni kan? Apa maklumat yang dia dapat kan? So kalau kita lah kan zaman ini kan, bila kita dengar something yang info-info yang tertentu kan, adakah kita jenis yang macam mana? Ada orang bila dia dapat satu info tu dia macam tak ada apa lah, dia macam relax tak ada endah kan. Ada orang dapat info terus telan kan, terus share dan sebagainya. So Talha ini bila dia dengar pertanyaan daripada rahib ini, dia terus segera pack baju semua kan, terus pack balik barang-barang dagangan dan terus balik ke Mekah cepat-cepat. Untuk apa? Sebab dia rasa macam ada benda yang dia nak selidik, betul ke? Ada ke dia macam FOMO pun ada kan. Tapi dia nak check validation, betul tak kes ada seorang nabi yang bernama Ahmad di Mekah. Sebab dia kan datang daripada Mekah kan. Jadi benda itulah yang trigger dia. Akhirnya apa dia? Dia pergi jumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq yang ketika itu dah pun masuk Islam. Dan akhirnya bila dengar daripada itu, dia pun sedarlah, dia pun fahamlah. Dia akhirnya mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk join sekali, setelah mana dia lihat Abu Bakar pun join keislaman Nabi SAW. So hari ni kan kita ni dengan maklumat dan berita-berita palsu ni kan, kita kena contohilah sikap Talha ni kan. Beliau ni apa dia menggunakan kritis kan, mengesahkan dulu cari orang yang trusted, cari sumber yang trusted So Talha dia cari Abu Bakar. Sebab Abu Bakar sebelum Islam pun dikenali dengan Siddiq yang benar. So dia tahu kat mana tempat yang betul untuk mengesahkan maklumat-maklumat yang dia ada. So hari ni kawan-kawan Muaz, Haziq, Omar dan semua yang ada hari ni, kalau kita mendengar berita-berita di media sosial, contoh kisah Rohingya ke ataupun kisah apa lagi, benda yang bukan-bukan ke, ataupun fitnah-fitnah ke dan sebagainya, terutama musim-musim politik ni kan, lagi-lagi lah banyak kan benda-benda yang bukan-bukan. Kita kena jadi seperti Talha. Maksudnya apa dia? Kita tidak telan semua maklumat yang kita dapat dalam media sosial. Everything maklumat yang kita ada, kita pastikan rujuk balik kepada sumber-sumber yang betul. Sebagai contoh kalau kita kata isu Rohingya kan, memanglah kan tak nafikan lah. Ustaz pun baru dengar, Muaz pun mesti dengar kan. Kita baru dengar kan, podcast daripada UKM tentang situasi Rohingya tu.
Tapi sebagai seorang Muslim, kita tidaklah boleh terus join netizen oh benci Rohingya ni semua jahat dan sebagainya. Itu bukan sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin ni bagaimana? Dia ada keadilannya. Dia ada toleransinya. Dia tahu kat mana yang kita kena bertegas, kat mana kita perlu berlembutan. Kadang-kadang isu Rohingya ni sebagai contohan. Betul, memang betul. Kita kena ada undang-undang. Kita kena ada kawalan terhadap orang Rohingya. Tapi itu tidak menghalalkan kita untuk menakut-nakutkan anak Rohingya kan. Kan ada kan budaya pergi tangkap anak Rohingya lah, pergi tu. Kita tak dibenarkan pun dalam Islam kan untuk menakut-nakutkan orang-orang macam tu kan. Walaupun kita benci, tak suka dan sebagainya, still kita terikat dengan adab, dengan syarak dan sebagainya. Jadi ikhwah ahli-ahli QC yang Ustaz kasih, jadilah orang yang sentiasa validate ataupun sentiasa kritis dengan apa sahaja isu-isu yang berlaku kepada kita. Seperti mana Talhah bila dia dengar cerita tentang ada Nabi yang bernama Ahmad di Mekah, dia terus pergi check, dia terus pergi mengesahkan. Dan akhirnya disebabkan jiwa dia yang suka mengesahkan, kritis, itulah yang membuka hati dia untuk memeluk Islam pada usia 18 tahun. Dan akhirnya apa dia? Inilah benda yang dahsyat yang berlaku kepada dia. Apa dia? Kita kan tahu kan, dia adalah saudara kepada, sepupu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bila mana tahu sahaja, bila mana keluarga elit ni tahu yang Talhah dan Abu Bakar ini masuk Islam, mereka ini telah diikat dan diseksa oleh Naufal bin Khuwailid, ataupun digelar sebagai syaitan Quraisy. Keluarga dia jugalah. Dan mereka inilah dan akhirnya mereka diikat dengan satu tali yang tebal dan diseksa, dipukul, walaupun Abu Bakar dengan Talha ni kaya raya dan sebagainya, tapi disebabkan dia telah memeluk Islam, dia akhirnya diseksa begitu dahsyat. Cuma yang best adalah mereka ini diikat dengan satu tali. Akhirnya diberikan sebagai gelaran Al-Qarin. Dua yang terikat. Inilah orang kata apa, Allah anak Ustaz rasa macam berbunga lah hati bila mana mendengar kisah ni. Kisah dua sahabat yang diikat. Itu boleh bayang tak? Abu Bakar As-Siddiq, Talha duduk sekali diikat. Diseksa bersama-sama, lapar dahaga bersama-sama. Boleh bayang tak keadaan mereka ni kan? Itulah mereka sandarkan satu sama lain. So apa yang kita boleh ambil kat sini? Inilah yang penting Umar, Haziq, Afnan, Zakwan semua. Kita kena sentiasa, walaupun Ustaz minta maaf lah, Ustaz sentiasa ulangan. Carilah sahabat yang bukan sekadar bersenang-senang bersama, tetapi sanggup bersusah-susah bersama-sama untuk dekatkan diri kita dengan Allah. Carilah sahabat yang sanggup teman kita pergi jalan ke masjid. Carilah sahabat yang sanggup duduk dengan kita dalam keadaan kita susah. Carilah sahabat yang tak pernah lupa untuk menasihati diri kita. Seperti mana berlaku kepada Abu Bakar dan juga Talha ini. Sampaikan dia diikat bersama-sama, setia bersama-sama, diseksa bersama-sama, yang akhirnya kita harapkan diikat di dunia dengan tali sesan, tapi di akhirat nanti mereka ini akan diikat dengan hubungan jannah insya-Allah. So itulah sahabat dunia akhirat yang kita nak cari Okey. Dan apa lagi yang kita boleh belajar kat sini kan? Kadang-kadang ada rakan-rakan yang tak baik dengan kita kan, yang mungkin menolak keadaan kita, menolak kita punya suasana Islaman kan. Mungkin semua orang ada lah kawan-kawan yang akhirnya dulu rapat kan, tiba-tiba tak rapat. Sebab apa? Sebab kita dah join QC, kita dah ada grup sendiri kononnya kan. Kita sibuk dengan program hujung minggu kan, dan sampai tak ada masa lah nak lepak-lepak dengan kawan-kawan kan. Itu biasalah. Jangan duduk atas adik. Akhirnya benda itulah yang kita katakan supaya tak apalah Yang penting carilah sahabat-sahabat yang boleh terus bersama-sama dengan kita. Dan inilah yang kita kena ada juga. Apa dia? Ketahanan mental tu kan. Kadang-kadang bila kita bersama dengan tarbiyah Umar, Muaz, Afnan, Zakwan dan lain-lain, bila mana kita bersama dengan tarbiyah, kita bersama dengan Islam,
kita nak hidup macam pemuda Islam yang sebenar. Kita tak pandang dah lifestyle yang bukan-bukan, macam couple, macam ikhtilat tak terjaga, macam lepak-lepak tengok movie sampai tengah malam dan sebagainya. Kalau boleh kita terpaksa melawan lah culture-culture yang dianggap biasa itu. Dan tengoklah bagaimana Talha dan Abu Bakaran, mereka teguh walaupun diikat dengan tali, diseksa bersama-sama, tetapi mereka tetap teguhlah, tahan dengan untuk melawan arus-arus yang ada. Okey, jadi dari situlah kita lihat permulaan Talha yang akhirnya selepas daripada dia diseksa dan sebagainya, dia kembalilah menjadi salah seorang sahabat yang besar lah, yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dijadikan cerita ketika mana perang Badar, Muaz, Haziq, perang Badar ni bila perang Badar? Siapa ingat perang Badar bila? Perang Badar berapa hijrah? Siapa ingat? 2 hijrah, betul. Bulan Ramadan. bulan Ramadan, betul. So kita tahu kan antara benda yang disebut oleh disebut oleh jangan Sarah, jangan tekan Ibrahim macam tu. Sorry Jadi nak diceritakan, kita tahu kan orang-orang yang join Badar ini ataupun Ahlul Badar, mereka ini diangkat seangkat-angkatnya. Sampai kan kalau Ahlul Badar buat dosa, kawan-kawan kalau Ahlul Badar buat dosa, mereka akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa-siapa yang join Badar ni memang dia punya power lah. Dia memang diangkat, malah ketika malah dia orang ni ada macam pension khas yang Abdul Rahman bin Auf bayar. Setiap kali buat dosa Allah ampunkan sebab Ahlul Badar. Jadi besar. Cuma nak jadikan cerita, Talha ini dia ditugaskan di benda lain. Sebelum berlakunya peperangan Badar, Talha dihantar oleh Nabi SAW untuk apa? Untuk mengintip, jadi spy, mata-mata, untuk melihat pergerakan rombongan Abu Sufyan. Kita pun tahu kan, antara sebab peperangan Badar ni adalah sebab Abu Sufyan dia ambil semua harta-harta orang Islam yang berhijrah ni untuk didagangkan. So orang perang Badar berlaku untuk apa? Untuk rampas balik harta-harta milik umat Islam. So orang yang diperintahkan untuk menjadi spy, melihat pergerakan caravan Abu Sufyan ni adalah Talha bin Ubaidillah. Jadi disebabkan tugas dia untuk menjadi spy, melihat pergerakan, akhirnya dia bila mana dikembali kepada Nabi SAW, perang Badar tu dah habis. Dan kita Muaz Aziz kita kalau terlepas perang, kita suka ke tak suka? Kita suka lah. Lepas daripada perang kan, bukan kata Alhamdulillah, maksudnya lega lah kan, kita rasa macam bahagia lah sikit. Sebab apa? Terlepas daripada susah-susah nak perang, mati dan sebagainya. Tetapi itu tidak berlaku kepada Talha. Talha bila tahu dia terlepas perang Badar, dia menangis, frust, sedih. Sebab apa? Sebab dia nak join sangat perang Badar tu. Dia bukan pergi santai-santai, tidak. Dia pergi, dia melaksanakan tugas dia sebagai spy tu. Tetapi itu pun membuatkan dia sedih, walaupun dia sebenarnya melakukan perintah daripada Nabi SAW. Inilah FOMO yang kita nak kan, kawan-kawan. Aziz semua, Afnan. Inilah FOMO yang kita nak. Apa dia? Berlumba-lumba nak buat kebaikan. Bila kita tengok orang lain buat baik, kita berlumba-lumba nak buat baik. Orang lain buat dakwah, kita berlumba-lumba nak buat dakwah. Orang lain pergi satu ni junior kan, untuk apa? Untuk ajak mereka kembali kepada Islam. Kita pun rasa macam nak buat juga. Itulah FOMO yang kita kata yang kita perlu ada dalam hari ni. Janganlah FOMO sekadar FOMO aiskrim, sekadar FOMO air yang baru kan, FOMO fashion, itu FOMO yang biasa lah. Kita nak jadi FOMO yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak jadikan cerita bila mana Nabi SAW melihat kesedihan yang berlaku kepada Talha, akhirnya Nabi kata, jangan risau kamu akan dapat harta rampasan Badar dan kamu pun dapat pahala Badar yang sama. Ya Rabb. Allah Ta'ala angkat juga Talha ni sebagai
salah seorang Ahlul Badar walaupun dia tak sempat untuk bersama dalam perang Badar. So tengok kita ni so masing-masing kena fikir balik apakah yang menjadi kefomoan pula. Adakah kata kefomoan kefomoan dalam hidup kita? Kita rasa kita tertinggal dengan apa? Adakah kita rasa lost bila kita tengok kawan-kawan kita ambil gambar dekat Ustaz pun tak sempat nak ambil gambar dekat dekat CFS pergi lampu tu kan. Masa last dia kita jumpa tu, Ustaz ada plan dengan Muaz nak suruh Muaz tolong ambil gambar kan. Sampai-sampai tu penuh dengan sister Sister Aman kat Ustaz. Aman. Sampai dah sekarang pun kita tengok student baru dah awal-awal lagi FOMO untuk ambil gambar tu kan. Jadi tak apalah kita tak ada gambar kat situ pun paling kurang kita adalah gambar-gambar QC kita, gambar-gambar iftar kita, gambar-gambar riadah kita yang mungkin insyaAllah menjadi kenangan lah kepada kita semua. Cumanya kembali kepada tadi, kat mana kita letakkan FOMO. FOMO ni tidak masalah. Fear of missing out ni satu benda yang kita perlu ada. Tetapi FOMO lah dengan kebaikan. FOMO lah seperti mana Talhah rasa macam ruginya, rasa macam sedih bila tak dapat nak join perang Badar. Itulah jiwa seorang manusia yang bernama Talhah. Akhirnya disebabkan kekecewaan dia itu pada Badar, Allah Ta'ala telah mengangkat satu darjat yang besarlah kepada Talhah bila mana dia masuk dalam peperangan Uhud. Nak dijadikan cerita kawan-kawan, perang Uhud inilah juga dinama lain bagi Uhud adalah Yaumut Talhah, Hari Talhah. Orang kata kalaulah Uhud itu kita katakan Uhud ni khas. Memang special day bagi Talhah. Sebab apa? Waktu Uhud inilah Talhah menunjukkan kehebatannya yang akhirnya mendapat gelaran syahid yang hidup. Apa berlaku apa yang menjadi epicnya Talhah ni ketika perang Uhud? Antaranya Talhah ini ketika mana perang Uhud kita tahu kan, bila mana masuk fasa yang kedua tu, orang-orang di bukit yang diperintahkan untuk jaga dengan pemanah itu turun, Khalid daripada belakang kalutlah sampai Nabi pun tercedera. Jadi para sahabat-sahabat ni berusaha untuk melindungi Nabi, termasuklah Talhah. Cuma yang nak menjadi hebatnya cerita Talhah ni adalah Talhah lah yang menahan Nabi dengan badan dia, menjadi perisai kepada Nabi dengan badan dia, yang akhirnya sampaikan dia guna tangan dia je untuk untuk tangkap dan menghalang panah-panah yang ditargetkan kepada Nabi SAW. Kita kalau siapa-siapa yang pernah main pemanah tu kan, kalau kita salah pegang bucu tu kan, bucu pemanah tu, bucu archery tu, kalau kita salah pegang dan dia kena dekat kita punya, dia punya batang saja kena dekat kita punya jari itu pada luka pedih dah. Bayangkan panah yang perang yang memang ditujukan khusus untuk serangan, menusuk tangan dipegang, halang. Jadi ketika itu disebutkan bahawa badan Talhah ada 20 luka yang parah hasil daripada pedang, tombak dan panah. Dan tangan dia ketika itulah lumpuh sepenuhnya disebabkan struggle dia untuk tangkap semua panah-panah yang datang kepada Nabi SAW. Dalam keadaan itu juga dia buat apa? Dipikul Nabi yang pengsan ketika itu naik ke atas bukit Uhud untuk selamatkan Nabi SAW. Bayangkan 24 luka, jari dia dah lumpuh sebab kena panah, tapi masih strong untuk angkat Nabi, selamatkan Nabi di bukit Uhud. Jadi ikhwah, ahli-ahli QC yang hadir pada malam ini sanggup tak kita berada di tempat itu jika kita berada di zaman Nabi SAW? Kadang-kadang Ustaz pun terfikir juga kan, kita dulu pernah lau kana bainal habib kan, kalaulah kita ni hidup di zaman Nabi kita bercita-cita bestnya lah kalau hidup di zaman Nabi, bestnya lah kalau kita duduk dengan Nabi, bestnya lah kalau kita bersama dengan Nabi SAW. Tapi secara realiti iman kita, betul tak? Kalaulah kita hidup di zaman Nabi, adakah kita menjadi Talhah atau kita menjadi Abu Jahal? Kalau kita menjadi Talhah, atau kita menjadi musuh-musuh Islam
yang mencederakan Nabi SAW. Kalau kita betul-betul rasa kita nak bersama Nabi, inilah keadaannya. Inilah suasananya. So Afnan, Zakwan, ready tak kita andai kata kita diminta oleh Islam, oleh agama ini untuk mempertahankan agama ini seperti mana yang telah berlaku kepada Talha bin Ubaidillah. Sebab itulah kawan-kawan semua ahli QC yang Ustaz kasihi, yang Allah kasihi, yang Allah redai. Akhirnya keadaan kita ini tidak diukur dengan lidah kita. Kita boleh kata aku sayang Nabi, kita boleh selawat setiap hari. Tapi akhirnya yang menentukan cinta kita kepada Nabi SAW adalah berdasarkan keadaan hati kita. Dan hati dan jiwa kita itulah yang kita akan mengharapkan supaya apa dia? Supaya menggerakkan badan kita dan jasad kita untuk mempertahankan Islam ini seperti mana para sahabat mempertahankan Nabi SAW. Dan akhirnya disebabkan kehebatan Talha ketika itu, beliau pun diangkat sebagai syahid yang hidup. So kita tengoklah kan bagaimana, apakah yang dicuba ajar oleh Talha kepada kita. Kita semua Muaz, Haziq, Afnan, Zakwan, Omar, kita kena sama-sama fikir cara yang lebih baik lah kan. Untuk mengangkat darjat Islam, mengangkat agama ini. Kita tidak boleh berpada-pada hanya sekadar buat benda-benda yang simple-simple, yang mudah-mudah. Sebab apa? Sebab para sahabat memperjuangkan agama dengan luka, hampir-hampir syahid dan sebagainya. Jadi malulah kita kalau kita ini hanya memperjuangkan agama, duduk atas katil, share, habis. So masing-masing kena usahakan. Betul-betul saya sebut kan, waktu cuti ni jangan lupa tingkatkan iman, jangan lupa tambahkan pengalaman, jangan lupa tambahkan ilmu. Dengan harapan itulah yang kita boleh gunakan untuk Islam satu hari nanti, insya-Allah. Jadi itulah kalau kita tanya kenapa Talha dapat gelaran syahid yang hidup, sebab kisah beliau di ketika mana dalam perang Uhud. Jadi nak katanya Talha ini setelah daripada itu dia masih lagi menjadi orang yang kaya. Walaupun dah masuk Islam pun Allah Ta'ala berikan lagi kehebatan dia. Talha ni sangat kaya sehingga mampu meraih paling kurang 100 shilling emas setiap hari. 1000 shilling emas setiap hari. Bayangkan setiap hari 1000 shilling emas. Hari tu Omar ke siapa beli emas? Omar ke siapa? Ajmal beli emas itu? Dua-dua beli set. Satu shilling emas Omar. Tu. 1 shilling pun kita dah rasa bangga dah. Tengok ni Talha dia boleh gather 1000 shilling emas setiap hari dengan bisnes yang dia buat selepas dia masuk Islam. Tetapi walaupun dalam keadaan begitu, dia tidak pernah meletakkan harta di dalam hati dia. Antaranya dia ketika dia digelar sebagai Talha al-Khair, Talha al-Fayad, Talha al-Jud, yang mana tiga gelar ini Nabi berikan kepada dia. Sebab apa? Sebab betapa dia ni sangat-sangat suka ataupun sangat-sangat mudah untuk menyumbangkan kekayaan dia. Antaranya apa dia? Dia pernah menyumbangkan 700,000 dirham cash untuk perang Tabuk. Lepas tu dia juga pernah membantu orang-orang yang berhutang menyelesaikan 30,000 dirham sekilat mata. Maksudnya boleh habiskan duit tu macam tu saja untuk agama. So kita macam mana? So masing-masing nanti hari ni kita belajar tentang zaman sekarang kan, financial independence. Semua nak mengejar kepada financial independence supaya satu hari nanti tak payah dah nak kerja, duit masuk. Betul tak cita-cita tu? Betul. Tetapi kita kena ada lagi satu cita-cita yang besar. Apa dia? Kita nak jadikan setiap harta kita itu bermanfaat kepada Allah dan Rasul. So kepada yang bekerja, Ustaz nak bagi cadangan lah kan, yang bekerja nanti, gaji yang kita ada nanti, sebelum kita nak gunakan untuk kita, pastikan ada sumbangannya kepada infak masjid ke Palestin ke terpulang. Pastikan ada hadiah untuk mak ayah kita. Dan sebagainya, barulah kita guna untuk diri kita. Pastikan duit itu dimulakan dengan diberikan kepada orang lain
dan barulah kita fikir untuk diri kita. Sebab apa? Yang kekal adalah yang mana yang kita berikan kepada orang, bukan yang kita pegang untuk diri kita sendiri. Jadi insya-Allah nanti dapat gaji tuition, dapat gaji kedai makan, dapat gaji mana-mana kita kerja nanti, pastikan dalam kepala berapa persen aku nak infak kepada dakwah, berapa persen aku nak bagi kepada mak ayah, dan berapa persen yang aku nak gunakan untuk diri aku sendiri. InsyaAllah kita latih diri kita supaya jadi orang yang macam tu, seperti mana yang berlaku kepada Talha. Cuma nak dengar cerita, akhirnya antara kisah yang paling sedih lah yang berlaku kepada Talha adalah bila mana berlakunya fitnah yang besar kan di antara Ali bin Abi Talib dan juga Aisyah radhiyallahu anha kan, yang mana semua itu berlaku sebab masing-masing nak menuntut bela di atas kematian Uthman bin Affan. Jadi nak jadikan cerita, Talha ini orang yang telah bersama-sama dengan Aisyah radhiyallahu anha untuk membela kematian Uthman, dan lawannya ataupun kita kata sahabat yang kena fitnah ini, lawannya adalah tentera di kalangan Ali bin Abi Talib. Yang sedihnya adalah apa dia? Yang sedihnya adalah sahabat itu ataupun apa yang berlaku kepada Nabi, kepada Talha adalah Talha akhirnya syahid ketika mana perang Jamal, perang di antara para sahabat, fitnah besarlah di antara para sahabat. Cumanya yang menjadi satu benda yang sedih lah kan, walaupun dia lawan dengan tentera Ali bin Abi Talib, ketika mana selesai sahaja perang, akhirnya Ali bin Talib pun jumpalah jasad Talhah bin Ubaidillah dengan kesan 74 luka pada badannya, dan Ali bin Abi Talib yang ketika itu berada di pihak lawan lah dengan sebab fitnahan, melihat mayat Talhah, lalu Allah, Ustaz pun rasa nak menangis kan. Bayangkan sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi, duduk sama-sama dalam usrah, pergi musafir sama-sama, akhirnya ujung-ujung tu berperang di antara satu sama lain disebabkan fitnah yang berlaku. Ali bin Abi Talib melihat jasad Talhah itu terus menangis teresak-esak. Dia ambil jasad Talhah itu, dia sapu debu-debu yang ada pada jasad Talhah, dia bersihkan badan-badan Talha. Akhirnya dia kata apa dia, kalau dia kata apa, Ali kata alangkah baiknya kalau aku mati 20 tahun lebih awal daripada berlakunya pertemuan ini. Maksudnya apa dia? Dia tak sanggup untuk melihat pertemuan ini akhirnya telah mengorbankan sahabat-sahabatnya sendiri. So besarlah fitnah yang berlaku ketika perang Jamal. Tapi walaupun mereka ini saling berperang di antara satu sama lain, mereka sebenarnya saling kasih mengasihi di antara satu sama lain. Ali bin Abi Talib yang lawan ketika itu menangis teresak-esakan, sapu debu-debu yang ada pada jasad Talha, dan tolong akhirnya sama-sama menanam jasad Talha ke dalam mengebumikan jasad Talha itu sendiri kan. So bayangkan kita bayangkan macam ni lah kan, kita contoh-contoh lah kan, Muaz dengan Haziq kan, akhirnya tiba-tiba kita berpecahan sebab fitnah kan. Boleh bayang tak Muaz, kita perang dengan Haziq kan, akhirnya Haziq syahid di tangan tentera Muaz ni. Muaz pergi tengok Haziq dan sebagainya. Allah, sedih kan. Dulu kita duduk QC sama-sama, duduk dekat jalan sama-sama, musafir sama-sama, akhirnya berlaku benda tu kan. So itulah cabaran dan ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada para sahabat Nabi SAW. Tapi nak jadikan cerita, walaupun dia telah syahid, tetapi dia tidak meninggalkan legasi yang sangat dahsyat lah, yang telah banyak menjadi penyambung warisan dia. Antaranya adalah semua anak-anak lelaki Talha ini diberikan dengan nama-nama Nabi. Muhammad, Imran, Musa, Yaqub, Ismail dan Isa kan. Dan dia juga ada seorang anak yang bernama Aisyah binti Talha, seorang anak perempuan yang mana menjadi antara ulama hadis dan fiqh paling hebat di Madinah. Anak kepada Talha, seorang perempuan. Ayah dia sibuk dengan jihad, tapi anak dia alhamdulillah, anak perempuan yang menjadi seorang ulama yang faqih dalam hadis dan juga fiqh ketika mana di Madinah. Dan betapa
cubanya dia ni untuk menjadi orang yang dekat dengan Nabi SAW. Di samping dia ada kesahan bertahan dengan Nabi ketika mana perang Uhud, dia juga berkahwin dengan 4 orang ipar Nabi SAW supaya dia ada hubungan yang dekat dengan Nabi SAW. Jadi apakah pulangan yang kita boleh ambil secara kesimpulannya adalah bagaimana kita ini perlulah terus menjadi orang yang sentiasa berfikir tentang kebaikan umat. Walaupun kaya, apa-apa pakar sekalipun contohnya dah bekerja nanti Muaz dah bekerja semua dan sebagainya, Fatih ada, Fatih kita tetap ada. tak apa. Kita kena sentiasa fikirkan apa sahaja yang kita ada untuk kita berikan kepada masyarakat. Tak kiralah harta kita, kepakaran kita, ilmu kita, kena fikir untuk kita berikan manfaat kepada masyarakat. Yang kedua, jangan kita kena ada sikap labbaik. Labbaik adalah menyahut seruan. Janganlah kita jadi orang yang bila ada seruan kebaikan, kita relax, kita tak ambil endah dan sebagainya. Ialah seperti Umar bin Talha ini, yang mana Talha sangat-sangat segera dalam menyahut apa-apa panggilan, walaupun panggilan itu merisikokan dia. Dan yang terakhir sekali, ingatlah betapa besarnya ukhuwah kita. Mungkin ukhuwah ni kan, bila mana kita kata uhibbukum fillah, aku cintakan kamu semua kerana Allah, pastilah setiap benda yang disandarkan kepada Allah, kita akan diuji dengan kata-kata kita. So Ustaz harap kita semua yang ada pada malam ini maupun yang tidak ada pada malam ini, kita betul-betul bersahabat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan andai kata satu hari nanti kita bergaduh, kita bertengkar, kita tersilap faham, ada salah faham di antara kita, cepat-cepatlah kita semua kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu sahaja yang kita harapkan. Ukhuwah inilah yang kita harapkan, yang akhirnya dapat mengembalikan kita semua kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak jadikan cerita, Talha inilah yang disebutkan juga antara kelebihannya adalah beliau ini dianggap jiran Nabi SAW di syurga nanti. Jadi bagaimana kita? Kita semua nak duduk nanti bila kita mati, kita nak duduk dengan siapa? Kalau kita kata kita nak duduk dengan Nabi SAW, jangan main lah kata dia. Maka kita pun kena follow step-step para sahabat Nabi yang akhirnya duduk bersama-sama dengan Nabi SAW. Okey, jadi ahli kursi yang Allah kasih sekalian, itu sajalah yang Ustaz boleh share lah pada malam ini tentang kisah Talha bin Ubaidillah, yang Ustaz harapkan kita semua bolehlah mencontohi kualiti-kualiti yang ada dalam jiwa Talha bin Ubaidillah. Jadi ada tak siapa-siapa yang nak share refleksi tambahan, nak tolong tutup kat Ustaz kan? Ada tak siapa-siapa? Ustaz yang cakap ni. Ada siapa-siapa yang nak share, nak tambah sikit lagi ataupun nak kongsikan dia punya view? Ada? Zakuan. Mana boleh petik-petik nama orang. Umar Hazim macam berminat tu. Dia bagi petik nama lain pula. Tak siap. Aduh, itu ni Tak apa. Ada tak? 5, 4, 3, 2, 1. Kalau tak ada, tak apa. Jadi Ustaz harap masing-masing gunalah masa yang ada di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, untuk sentiasa ke depan dalam membantu keluarga, dalam membantu masyarakat. Jadikan orang yang sentiasa bersungguh-sungguh. Nanti bila ada duit sendiri, fikirkan tentang orang lain. Kurang informasi Fatih ya, sebab kalau terlambat so tak apa, nanti saya share dia punya recording dia, insya-Allah. Jadi itu sahaja yang Ustaz nak share pada malam ini. Jadi